3 benda aja nak bagi jadi tuan-tuan buat korban setiap tahun. Nombor 1, niat. Niat kena ada. Bukan setiap orang setiap korban. Satu rumah, satu bahagian korban. Memadai dah. Dah terangkat sunat kifayah untuk seluruh ahli keluarga dia. Nombor 2, bila kita dah ada niat, kita akan ada perancangan lah. Plan lah kita nak buat. Cuba tuan-tuan daripada bulan 1 hari tu ni, bulan Muharram tu, tuan-tuan dah ada niat dah nak buat korban bulan Zulhijjah tu. Tuan-tuan ada 12 bulan untuk impun duit. Sehari RM3 tuan-tuan. Cukup. Tahun dah cukup. Silap lebih pada satu bahagian tuan-tuan dapat. Dan yang ketiga, yang ni kunci pada segalanya. Tahu apa dia? Iman. Yang dia boleh buat tu pasal apa? Dia beriman lah. Yang dia tak boleh buat tu pasal apa? Pasal dia tak yakin. Dia tak yakin yang dia bagi ke Allah, Allah bagi balik. Dia tak yakin yang kalau dia sedekah ke Allah, Allah akan gandakan dengan gandaan lebih baik. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, nasihat aku akan tambahkan untuk dia. Tambah. Dan syukur tu macam mana? Syukur pada sisi ini ialah buat korban. Dan itu tanda penzahiran kesyukuran atas nikmat tu. Allah ganti lagi tahun depan. Cara kita tak buat korban tahun lepas pun Allah bagi cucu, Allah bagi anak, Allah bagi kereta, Allah bagi gaji, Allah bagi bonus, Allah bagi macam-macam. Tu cara tak buat korban itu. Kalau tahun ni kita buat korban, agak tahun depan apa Allah bagi kita lagi? Kena ada iman tu, kena ada yakin tu. InsyaAllah Allah bagi. Takut apa? Maka kita buat ibadat korban. Buat kat tempat kita paling afdal. Sebab di mana kita ambil, di situ kita bagi balik. Tujuan buat korban itu, di antara dia ialah untuk bagi gembira fakir miskin yang ada pada waktu tu di tempat kita. Sebab tu pada setiap bahagian daging korban tu ada seekor lembu, ada 7 bahagian. Daripada 7 ni tuan-tuan boleh buat lah. Nak buat bahagian korban separuh ke, nak buat akikah separuh ke, nak buat makan-makan saja, tak ada apa-apa separuh ke. Pulang pada tuan-tuan lah, boleh je. Tapi pada satu bahagian tu, tak boleh bahagi. Kalau korban. Dan pada satu bahagian korban itu, dia pecah pula 3. Satu, fakir miskin, yang ni bahagian wajib kena ada. Satu lagi, bahagian untuk hadiah. Bagi ke orang jiran, bagi kawan-kawan tukang lapah, tukang sembelih apa, mau dapat seorang sikit bagi-bagi. Yang ketiga, bahagian tuan korban. Dia nak ambil sikit buat berkat. Nabi suruh ambil lah. Tapi ambil bahagian kita, bahagian yang orang tak mau. Bagi kat orang bahagian yang terbaik. Itu korban. Yang buat kat luar negara macam mana? Syarat dia apa? Dekat tempat kita dah ada orang buat korban, kita boleh pilih untuk buat tempat lain. Masuk 1 Zulhijjah ni, di antara benda disunatkan lah jangan potong kuku, jangan potong misai, jangan potong rambut, jangan potong janggut, jangan buang bulu-bulu kat badan sampai hari kita buat korban. Hari-hari sembelih, lepas sembelih tu cukur misai, potong kuku, bersih, nampak jernih elok. Subhanallah. Berguguran dosa-dosa dia dengan kuku yang dia potong dengan bulu-bulu yang gugur daripada badan dia. Pada hari dia sembelih korban itu.